Okey, hari ni kita site visit dekat Eco Semenyih Resort. Okey, tengok sesuai tak dengan kita punya istimak. Sebab Okey, yang ini tempat makan. Tempat makan menghadap tasik. Tasik. Ada pentas sikit kat situ. Ni open hall lah. Open hall ni dia berdekatan dengan pintu masuk. Pintu masuk dan juga bersebelahan dengan padang. Tu padang. Padang aktiviti kat situ. ATV ada, tapi kena bayar lah. Siapa nak naik kena bayar. Sini pun ada tempat memanah, paintball, ada petting zoo, ada tempat main budak-budak, playground. Sana pun ada, kat sana ada playground juga. Semua ni dia dekat laluan utama ni. Okey, tadi pintu utama kat sana kan. Tu pintu utama. Situ ada kantin dia. Sini ada dekat ada punya padang dia. Okey, laluan yang sama tadi kita nampak ada swimming pool dekat sini, besar swimming pool. I nak swimming pool. Panas. Swimming pool. I nak swimming pool. Tak. Ini antara penginapan yang ada. Ini paling dekat dengan kawasan laluan ni. Tapi okey, sebab ada pagar ni, ada pagar menuju ke swimming pool ni, ada perlindungan lah. So kalau kata anak-anak nak berlari masuk ke swimming pool tu, ada pagar lah. Dia dapat melindungi anak-anak kita daripada terus menuju ke swimming pool. Masih berjalan lagi dekat kawasan ni. Sini ada macam aliran sungai. Oh, buaya. Aliran sungai, kalau kata nak memancing kat sini boleh kot sini. Buaya. So dia agak luas, dia tak sempit. Jadi kalau nak bebas berjalan, nak pergi kat tempat memanah ke, nak pergi kat petting zoo ke, dia sendiri-sendiri lah. Jadi bebas lah jalan kaki round sini. Nak berlari pun boleh, tak ada masalah ni. Lari 5 km pun okey ni. Okey, ni tempat makan yang kedua. Tadi yang pertama dekat depan entrance tadi. Yang ini tempat yang kedua lah. Cuma kecil sikit lah yang tadi, beza sikit. Yang ni besar sikit, ini kecil sikit. Habis. Tu pun ada padang. Ada tempat aktiviti, physical activity kat situ. Saya pun nak. Okey, sekarang kita masuk dekat Eco Venture Camping and Glamping punya area. Tapi kita nak menuju ke surau. Surau ke arah ni. Ini pun ada hostel tau. Kat sini ada hostel, kawasan hostel. Jadi kalau kata untuk budak-budak bujang, untuk okey, sesuai kot. And then dia ada tube. Ni chalet ke ni? Ni chalet juga. Yang tu ada tempat tidur juga tu, yang bulat-bulat tu. Ni semua ni boleh duduk ni. Ni berdekatan dengan tadilah tempat glamping tadi. Ni pun ada bilik-bilik banyak juga, tapi tak boleh nak tengok dalam sebab penuh. Cantik juga sini. So ini bilik-bilik ni dia berhadapan dengan surau kat sini. Ni surau. So kalau siapa bawa kereta boleh parking area dia ni, boleh parking lah. Okey, ni surau. Surau dia agak besar juga. Boleh lah. Okey, actually tempat ni dia dekat dengan sungai tau sebenarnya. Kalau ke belakang sikit nanti ada dekat dengan Sungai Tekala. Boleh lah lepak mandi ke apa kan. Kalau ikut dari segi jarak jalan ke depan sana, pintu depan agak jauh juga sebenarnya. Tapi dia luas. Jadi luas tu yang macam okey. Kat atas ada 8 bilik. Nak main tu. Habis nak. Okey, ni tempat boleh main. Aktiviti kat sini boleh kak. Habis. Okey, ni kawasan paintball. Kalau siapa nak main paintball kena bayar sendiri lah. Sini ada paintball tau. Okey, ni kawasan paintball. Okey. Ni tempat paintball. Target shooting untuk paintball kat sini. Ni ada volley cottage ni pun ada bilik juga kat sini. Ada 18 bilik. 18 bilik. Sebelah dia tu ada tempat memanah. Ni untuk memanah. Kalau kata nak melatih skill memanah sini lah boleh. Ni volley cottage.
Boleh cottage. Ni contoh bilik kan? Ini surau. 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 Surau? Ya. Banyak katil ni. Ini katil customer request. Dia Oh, store. bila Okey, sekarang kita dekat petting zoo. Petting zoo tengok kuda. Ya, jom. Okey, kita dekat petting zoo. Boleh masuk sini. Tengok ada hamster. Hamster. Oh, ada haiwan apa lagi? Ada hamster juga ni. Hamster. Ada ni kipas dalam rasa dari sini. Okey, baby. Okey, lagi cepat. Okey, baby. Pergi Khalif. Cuba. Malah nanti video kasih social media. Adik nak bagi adik. Tak apa. Baby bagi. Baby bagi. Baby pandai. Baby berani. Adik go. Abang tak berani. Tengok. Ya Allah, adik. Tengok adik berani. Adik game. Pandai. Pandainya. Mesti berjaya adik. Bagus adik ni. Ayat tu. Jatuh. Beranilah dia. Bagusnya Kalish ni. Nak dia kata. Nak. Yeay, pandai. Sini ada burung. Burung pun ada. Ada kura-kura bawah ni. Kura-kura ada. Sini apa? Ini tempat itik sama Itik. ayam. Itik dengan ayam. Kambing. Kambing pun ada. Seronok di sini kambing ada. Kambing biri-biri. Ya. 1, 2. Okey, sekarang dekat kantin yang kedua tu. Kat sini di lokasi untuk BBQ lah. Kalau kata nak masak sendiri pun boleh kat sini. Kita request daripada tempat ni lah. Okey, kat sini ada tempat. Ni ada ikan ni. Ada kolam ikan. Sini ada kedegang ni, senang. Kalau apa-apa nak milih air kan, tak payah keluar dah. Ni pentas. Lepas tu tempat makan lah. Ni okey. Sebelah kantin tadi, sini tu kan, tu kedegang tadi, ada bridge kat sini, ada bridge. And then menuju ke hall. Hall ni boleh muat 100 orang katanya. Ini hostel. Hostel. Ni hostel. Ni hall. Oi, okey sangat. Okey lah. Dewan tertutup. Betul-betul sebelah kantin tau. Kantin yang kedua. Dan kawasan untuk BBQ kat sini. Itu ada hall. Itu pintu hall lah. Ini pintu hall. Ada bridge. Kantin sebelah sana. So, siapa yang berdekatan sini kan, boleh duduk dekat bilik sana. Nampak bilik yang tadi yang colour-colour tadi kan? Tu bilik dia. Dekat sikit dengan dewan. Okey, kita nak balik dah. So, ini kawasan tadi. Ada jambatan sungai. So, sini dia kata boleh mancing tau. Siapa yang suka mancing, boleh bawa pancing lah. Okey. Ini penginapan yang depan-depan sikit lah. Tadi belakang-belakang kan. Ni depan-depan sikit. So sini kawasan yang lain untuk penginapan. Bilik-bilik ada nama-nama dia lah. Nama negara, Pakistan, Indonesia. So ni blok C rasanya. Banyak bilik dia ni, 100 lebih. So kena pilih-pilih lah bilik mana yang nak. Ni laluan dia lah. Itu padang kan, padang aktiviti. Okay, belah sana ada swimming pool tadi lah, yang mula-mula tadi. Okay, ni blok B. And then depan tu blok C. Belakang sana blok C. Blok C, blok B, blok A depan lah. Tak dapat masuk bilik sebab penuh. Kalau tak boleh tengok dalam bilik macam mana. Kawasan sini redup sikit. Sini redup. Sebelah padang je. Turun padang. Itu padang. Nak main bola ke apa. Lepas tu ada playground sikit kat situ, playground untuk budak-budak. Depan sikit ada swimming pool. Okey, siapa nak mengasah skill nasyid, boleh kat sini lah. Ni karaoke room. Karaoke room. Ataupun kalau ni nasyid lah, nasyid. Ya, nasyid ke nak marhaban ke sini boleh lah.
Okey. Okey, siapa nak main dart? Siapa nak main dart? Kat sini dart room. Ni macam betul